Baiklah murid-murid, kita teruskan lagi dengan kata ganda berentak. Baik, kata ganda berentak juga dikenali dengan kata ganda berirama atau kata ganda berima. Kata ganda berentak merupakan proses menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar tersebut. Baiklah, kita teruskan lagi dengan jenis-jenis kata ganda berentak. Jenis yang pertama ialah persamaan bunyi di pangkal. Cikgu ulang, persamaan bunyi di pangkal. Sebagai contohnya, batu batan, bukit bukau, bengkang bengkok, desas desus, mandi manda, sorak sorai. Kita lihat pula kepada contoh ayat. Contoh ayat bagi persamaan bunyi di pangkal ialah jalan raya itu bengkang bengkok seperti ular kena palu. Cikgu ulang lagi. Jalan raya itu bengkang bengkok seperti ular kena palu. Baiklah, jenis yang kedua pula ialah kata ganda berentak persamaan bunyi di hujung. Cikgu ulang, kata ganda berentak persamaan bunyi di hujung. Contohnya, kuih muih, lauk pauk, calar balar, gotong royong dan kaya raya. Baik, kita lihat pula kepada contoh ayat. Contoh ayat yang pertama. Aktiviti gotong royong akan diadakan esok. Cikgu ulang. Aktiviti gotong royong akan diadakan esok. Ayat yang kedua. Kuih muih itu terhidang di atas meja. Kuih muih itu terhidang di atas meja. Baiklah, kita lihat pula kepada kata ganda jenis persamaan bunyi keseluruhan. Okey, baik, keseluruhan. Contoh, kusut masai, simpang siur, lintang pukang, ulang alik, compang camping, gopoh gapah. Seterusnya, kita lihat pula kepada contoh ayat. Yang pertama, rambutnya kusut masai kerana ditiup angin. Cikgu ulang, rambutnya kusut masai kerana ditiup angin. Baik, ayat yang kedua. Dia berlari lintang pukang apabila dikejar anjing itu. Cikgu ulang, dia berlari lintang pukang apabila dikejar anjing itu.